Masa aku kecil, aku ingat arwah bapa akulah manusia yang paling garang dalam dunia. Tapi bila dah besar, baru aku tahu rupa-rupanya dialah hero yang paling kuat berkorban untuk aku, tanpa aku perasan langsung. Tadi, masa aku tengah layan movie Papa Zola, aku asalnya nak gelak-gelak je. Tapi tiba-tiba aku teringat ke arwah bapa aku. Dulu aku selalu merungut sebab bapa aku asyik sibuk kerja dan tak pernah ada masa nak bawa aku jalan-jalan macam bapa orang lain. Tapi, rupa-rupanya aku silap besar. Lepas bapa aku dah tak ada, aku terjumpa satu buku nota kecil dalam laci meja dia. Dalam buku tu, dia catat setiap sen yang disimpan sejak aku lahir, semata-mata sebab nak pastikan aku dapat masuk universiti dan kahwin dengan selesa. Baru aku tahu kenapa bapa aku sanggup pakai baju yang sama selama 10 tahun dan langsung tak pernah tukar kasut kerja dia yang dah berlubang tu. Dia rela jadi badut atau nampak jahat kat mata aku asalkan dia dapat sediakan segalanya untuk aku. Korang yang masih ada bapa tu, hargailah dia sementara dia masih ada.